pengenalan perlombongan Bitcoin. Kalau Anda dengar perlombongan, mesti terbayang orang pakai topi ada lampu masuk lombong gali batu arang. Tapi dalam dunia Bitcoin, perlombongan bermaksud guna komputer power untuk selesaikan teka-teki matematik. Ya, betul, teka-teki. Perlombongan Bitcoin ni ialah proses untuk mengesahkan transaksi, memastikan keselamatan rangkaian, dan cipta Bitcoin baru. Siapa buat semua ni? Komputer pelombong yang kuat, besar dan panas, macam kipas rosak tengah hari buta. Kalau sistem kewangan lama dikawal oleh bank pusat, dalam Bitcoin, pelombonglah yang jadi penguat kuasa. Mereka sahkan semua transaksi sebelum dimasukkan ke dalam blockchain. Macam JPJ, tapi versi digital dan tiada saman. Kenapa diperlukan perlombongan? Sebab utama perlombongan wujud adalah untuk elakkan penipuan dan pastikan sistem berjalan dengan lancar. Tanpa pelombong, transaksi tak akan disahkan dan rangkaian Bitcoin boleh jadi macam pasar malam, bising, tak terkawal dan penuh kekeliruan. Bayangkan anda hantar Bitcoin ke kawan anda, tapi tiada siapa sahkan. Maksudnya duit tu tergantung ke awan, tak sampai, tak masuk dan tak boleh dituntut. Pelombonglah yang semak. Adakah anda ada baki cukup? Adakah transaksi itu sah? Adakah alamat itu betul? Dan semua ni berlaku dalam masa beberapa minit. Kalau tiada pelombong, rangkaian Bitcoin akan beku. Macam cendol, tak ada ais. Bagaimana pelombongan berfungsi? Proses dia nampak mudah. Tapi sebenarnya, macam kerja assignment kumpulan tapi semua orang harap pada satu orang buat. Komputer pelombong ambil transaksi baru yang belum disahkan, kumpulkan dalam satu blok dan mula selesaikan teka-teki matematik. Teka-teki ini bukan 100%, tapi ratusan percubaan guna hash function untuk dapat jawapan betul. Komputer tu akan cuba dan cuba dan cuba sampai ada satu yang berjaya. Siapa berjaya dulu, dia dapat. Masukkan blok ke dalam blockchain, sejarah transaksi. Dapat ganjaran. Bitcoin baru. Bayangkan pertandingan larian matematik. Siapa dulu siap, dia menang duit. Tapi yang kalah semua masih guna elektrik. Jadi kalau anda pelombong, rugi kalau kalah sebab elektrik tu bukan percuma, ya bang. Apa itu blok? Dalam blockchain, setiap transaksi dikumpulkan dalam satu blok. Setiap blok boleh dianggap sebagai satu page dalam buku besar digital. Satu blok biasanya ada ratusan transaksi. Bila blok tu lengkap, ia dimeterai dengan cap khas, hash, dan sambung ke blok sebelumnya. Bila dah sambung, dia jadi kekal. Macam kahwin, tak boleh padam sejarah. Blok ni penting sebab ia pastikan semua transaksi tersusun kronologi. Ia jadikan sistem telus dan tak boleh ubah. Ia menyimpan sejarah yang tak boleh dinafikan. Jadi, setiap kali anda hantar Bitcoin, sebenarnya anda jadi sebahagian daripada sejarah digital. Macam tulis nama atas batu tapi versi moden. Ganjaran pelombong-pelombong ni bukan buat kerja amal. Diorang guna komputer beribu ringgit, bayar bil elektrik macam kilang, jadi mestilah ada ganjaran. Setiap kali pelombong berjaya tambah blok, dia dapat Bitcoin baru dari sistem. Dia dapat semua yuran transaksi dalam blok tu. Ganjaran sekarang, 2025, ialah 0.25 BTC setiap blok, tapi akan dikurangkan separuh dalam acara halving setiap 4 tahun. Jadi bayangkan, anda guna ribuan ringgit untuk beli mesin, bayar elektrik macam buka cyber cafe 24 jam, dan bersaing dengan pelombong lain seluruh dunia. Kalau menang, untung besar. Kalau kalah, rugi dan hati panas. Apa itu halving? Halving ni bukan potong kek atau bahagi dua nasi lemak. Dalam Bitcoin, halving ialah acara di mana ganjaran pelombong dikurangkan separuh setiap 210,000 blok, lebih kurang setiap 4 tahun. Contoh, mula-mula ganjaran waras 50 BTC. Lepas tu turun ke 25 BTC. Sekarang, 2025, 625 BTC. Next halving, 325 BTC. Tujuan dia, kawal inflasi. Supaya Bitcoin jadi lebih susah dapat, jadi lebih bernilai.
Bayangkan emas. Kalau emas makin susah gali, harga naik. Sama juga dengan Bitcoin. Bila makin susah lombong, makin ramai nak simpan. Jadi, sistem ni direka untuk naik nilai jangka panjang. Bukan naik harga sebab tweet Elon Musk. Kos perlombongan. Jangan fikir jadi pelombong ni senang. Kos dia boleh buat anda rasa macam buka kilang ais, mesin perlombongan. Contoh, ASIC miner. Harga ribu-ribu. Bil elektrik sangat tinggi sebab mesin jalan 24/7. Suhu, mesin panas, kena guna kipas atau aircon khas. Bunyi, bising macam kapal terbang tengah landas. Tak sesuai letak bawah katil. Kos ni semua bermakna. Kalau tak pandai kira, boleh rugi besar. Perlombongan Bitcoin sekarang lebih sesuai untuk syarikat besar yang ada bajet, tempat luas dan elektrik murah. Kalau anda guna laptop Acer lama, baik jangan cuba. Nanti laptop meletup, Bitcoin pun tak dapat. Perlombongan di Malaysia ni syurga elektrik murah. Sebab tu ramai pelombong datang buka pusat perlombongan, sah dan haram. Yang sah, daftar dengan TNB, bayar cukai, patuh syarat keselamatan. Yang haram, curi elektrik, ubah meter TNB, buka lombong bawah pokok durian. Media selalu lapor polis rampas mesin, tangkap pelombong curi elektrik. Jadi, kalau anda nak cuba, pastikan ikut saluran sah. Jangan nanti masuk berita pemuda ditangkap kerana lombong Bitcoin dalam bilik air. Ingat, perlombongan bukan jenayah, tapi mencuri elektrik itu memang jenayah. Perlombongan dan alam sekitar. Satu isu besar dalam perlombongan Bitcoin ialah ia guna tenaga elektrik sangat tinggi. Setiap transaksi, setiap blok perlukan komputer besar bekerja keras. Akibatnya, guna tenaga fosil, kesan karbon meningkat, alam sekitar terjejas. Sebab tu banyak pengkritik kata Bitcoin ni tak mesra alam. Tapi ada solusi. Ramai pelombong dah guna. Tenaga solar, hidroelektrik, angin. Konsep green Bitcoin mining makin popular. Teknologi makin canggih dan ramai cuba seimbangkan antara keuntungan dan tanggungjawab alam sekitar. Sebab tu, kalau anda sokong Bitcoin, sokong juga perlombongan yang mampan supaya bumi tak panas walaupun Bitcoin tengah hot. Ringkasan dan seterusnya. Kesimpulannya, perlombongan Bitcoin ialah proses penting yang sahkan transaksi dan jaga rangkaian. Ia guna komputer hebat, elektrik tinggi dan ganjaran lumayan. Tapi juga datang dengan risiko, kos tinggi dan isu alam sekitar. Perlombongan bukan untuk semua orang, tapi semua orang patut tahu peranannya. Bila anda tahu, anda lebih faham kenapa Bitcoin ada nilai dan kenapa setiap transaksi bukan semudah tekan sen. Dalam episod seterusnya, kita akan tengok ekonomi di sebalik Bitcoin. Kenapa orang kata Bitcoin ni macam emas digital? Kenapa nilainya naik turun? Dan adakah dia betul-betul penyelamat inflasi? Jumpa lagi di episod 7. Bawa kalkulator, bawa semangat dan jangan lupa bawa logik juga.